Alhamdulillah, petang ni saya dapat teruskanlah brisk walk selepas office hour. Brisk walk kat sekitar office je. Okey, saja nak share one of experience lah sebagai dealer public good ni. Pernah lah buka booth bila ada seorang abang ni lalu kat tepi, saya siapalah, and then dia berhenti lah. Dia terus tanya, nak buat apa simpan mah ni? Buat apa kena simpan mah? So saya just explain je lah, terangkan bila kita simpan mah ni, kita dapat secure duit kita daripada bocor. And then mah ni dia kalis inflasi. Bila kita simpan dalam bentuk mah ni, kita selamatkan duit kita tu daripada dimakan inflasi. Jadi saya cerita lah lagi, simpan mah ni banyak benefit lah untuk masa depan. Lepas tu tendensi untuk kita guna ataupun jual mah tu kecil lah nak banding dengan kalau kita simpan duit cash ni. Cash ni dia liquidity, nama lagi liquidity, dia mudah bocor lah. Okay, ni dia tanya lagi, siapa bila nak kena simpan mah? Saya pun jawab lah, kita biasa simpan mah ni dengan bermatlamat lah. Bila kita dah capai target matlamat kita tu, kita boleh jual lah mah tu. Soalan paling lucu lah, dia tanya saya, lepas tu makan mah tu lah kalau simpan mah? Macam-macam lah ke. Bila jadi dealer public go ni, bila kita buat SP, stranger prospecting, buka booth di mana-mana event ni, kita terpaksa berdepan dengan bermacam kerenah manusia lah. Kerenah Iran kena menjawab lah setiap persoalan yang ditanya berkaitan dengan simpanan emas ni. Kenapa kena simpan emas? Berapa lama kena simpan emas? So kita sebagai dealer public go ni kena sentiasalah bersedia dan kena sentiasa tambah ilmu lah. So that bila kita berdepan dengan ramai orang ni, kita dah bersedia untuk menjawab sebarang persoalan tentang emas. Okay, that's all. Saya nak teruskan brisk walk ni. Letih juga bercakap sambil berjalan.